bagi tahu. Maaf tanya, Bashar sembunyi dekat Rusia ke? Ya betul, dekat Rusia, Moskow. Sedangkan semua apa halangan utama? Siapa maksudnya, siapa yang tak boleh bersatu? Siapa yang tak boleh bersatu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak boleh bersatu? Sebenarnya Iran langsung tak ada kaitan pun nak bantu Gaza pasal serangan diorang kepada Israel. Ini jawapan yang betul. Ini soalan dan jawapan yang logik dan orang yang dah gaji. Ya, di Syria. Di Syria kami kalau orang Islam semua bersatu, jangan risau. Kalau tentang isu Gaza memang kita bersatu. Bang, sampai bila Gaza akan berakhir? Sekarang ni kan, di Gaza ni yang saya nampak lah, satu dunia lah kan, yang membuatkan buta mata kan, buta mata seluruh kerajaan dunia, seluruh, termasuklah Syria punya sekalipun kan. Saya bukan nak bersihkan nama Syria saja atau apa, tak ada. Tahu sebab apa? Sebab masing-masing ada kegangguan ataupun menghadapi masalah yang berlainan. Kan? Jadi bagi saya, orang Gaza, bukan bagi saya seorang, bagi orang Gaza pun sekalipun, diorang tak berharap pun daripada dunia, diorang berharap daripada Allah je. Kau nak kami benci Iran kan? Betul. Aku tidak pernah pun sekali pun aku suruh kau orang membenci Iran ke apa ke. Suka hati kau lah, kau nak sokong Iran ke tidak, itu terpulang kau lah. Aku tak boleh paksa kau makan masam, aku tak boleh paksa kau makan pedas. Pilihan masing-masing. Dan bila kau dimasuk di kubur, kau pun masuk asing. Tidak mengikuti aku ataupun mengikuti bapak kau ke, mak kau ke apa ke, kau masuk sekor kau tu. Tak ada masuk bercampur dengan siapa kan. Hisab kau pun hisab kau seorang. Tak akan bergabung hisab aku dengan hisab kau. Jadi kenapa aku nak paksa kau membencikan si fulan ataupun si fulan? Suka hati kau. Sekarang ni bukan zaman jahiliyah lagi, brother. Kan? Kita bukan hidup di zaman Abu Jahal. Kita hidup di zaman yang mengatakan dah cukup canggih lah. Kan? Kau tekan sebelah hutang saja ataupun kau tekan jari kau tu, kau boleh dapat mana yang betul, mana yang tidak. Kalau kau rasa aku ni memfitnah ataupun buat kau membenci Iran ke, membenci Israel ke apa ke kan, kau boleh scroll, brother. Kau tak payah lama-lama kat sini. Kalau kau rasa kau dengar satu benda daripada aku yang tidak betul dan tidak logik kan, kau scroll je. Saya curiga Israel serang Iran sepertinya ingin mengulangi pemerintahan seorang. Tak, diorang tak akan dah buat apa-apa lagi. Tak akan buat apa-apa lagi lah. Salah tetap salah, semua faham kau keruhkan keadaan di sini. Apa yang salah tetap salah, lepas tu kau merepek lagi di hujungnya. Apa yang aku bercerita, yang kau rasa kau tidak puas hati. Kau kata aku membuat kebencian kat sini. Aku tidak bagi kau menyokong Iran. Cuba kau bagi tahu aku, kau anak jantan, kau naik dengan aku, kau cerita secara logik biar aku dengar bunyi kau. Boleh ke? Cukup sifat ke tak cukup sifat lagi? Apa macam? Mau kasih naik kotak ke? Ke tak ada berani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah cakap dah lama dah. Aku punya masalah dengan Iran tak ada kaitan pun dengan korang.
Ataupun rakyat Syria, seluruh rakyat Syria, kan, seluruh rakyat Syria termasuklah orang Syiah dan orang Alawid dan orang Kristian dan orang bermacam-macam agama, semua mempunyai masalah dengan Iran. Tapi saya tak pernah pun sebarkan diorang tak dibenarkan menyokong Iran. Tak ada. Tak ada. Itu jangan dituduh. Kau nak jadi mangkuk, boleh jadi mangkuk. Tapi kau boleh jadi mangkuk dengan orang yang tidak tahu cerita. Bang Ahmad Al-Syarat, Presiden sementara Syria, dia orang Arab Saudi ni ke bang? Bukan, dilahirkan dekat Saudi. Tetapi dilahirkan dan membesarkan kat sana, tetapi mak bapak dia memang warga negara Syria yang bekerja dulu dekat Saudi, dan dia warga negara Syria. Kan? Tak ada, dia dilahirkan kat sana je. Dengar je tapi tetap sokong Islam. Ya, silakan. Saya tak pernah suruh siapa-siapa nak membenci orang si fulan apa semua. Tak ada. Kita semua ada otak masing-masing dan kita mempunyai fikiran, kan. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita sifat yang dah cukup bagi kita masing-masing, kan. Jadi kita perlu berfikirlah dan kita cari je lah info yang betul. Tak payah follow Mustafa cakap, tak payah follow si fulan cakap. Kita cari sahaja. Maksudnya Hamas tu Syiah. Siapa atau mana negara yang hantam Israel, saya pun sokong. Saya pun sama. Orang yang follow saya dah